Berita baik kepada semua pelajar-pelajar dari sekolah Tamil. Sekarang anda boleh masuki sekolah menengah Katolik tanpa sebarang halangan, tanpa buat rayuan. Lebih kurang sebulan yang lepas, satu isu timbul di kawasan Tanjung Malim, iaitu pelajar-pelajar dari Sekolah Rendah Tamil dan SK tidak diberi peluang utama untuk pergi memasuki sekolah menengah Katolik. Yang peliknya apa tahu? 3 buah sekolah Cina, sekolah rendah Cina diberi keutamaan untuk masuk ke sekolah Katolik ini. 2 daripadanya jauh. Faktor jarak itu jauh. Tapi mereka diberi keutamaan untuk masuk ke Katolik ini. Something wrong somewhere. Dan saya buat satu video menyentuh isu pengambilan pelajar sekolah rendah Tamil dan SK ke sekolah menengah Katolik ini. Tiba-tiba ada grup lah, ada kumpulan. Saya tak cakap mereka resis ya. Saya tak cakap mereka resis. Mereka buat report atas nama saya kerana video yang saya buat tu. Masalahnya mereka tak tahu kalau saya ditekan, saya akan buat double. Kalau nak harapkan wakil rakyat Tanjung Malim membantu rakyat, bersuara untuk rakyat, tak boleh tahu. Kita kena mimpi. Itu semua akan berlaku dalam mimpi saja. Oleh itu, saya mengambil inisiatif sendiri. Saya pergi ke Kementerian Pelajaran di Putrajaya. Saya hantar surat, saya jumpa pegawai. Saya jelaskan apa yang sedang berlaku di Tanjung Malim. Selepas seminggu, saya pergi ke JPN Negeri Perak. Saya jumpa pegawai, saya jelaskan, saya terangkan kepada mereka apa yang sedang berlaku di Tanjung Malim. Hasilnya, pelajar-pelajar dari sekolah Tamil telah menerima surat terus daripada JPN untuk benarkan mereka memasuki sekolah menengah Katolik ini. Soalannya sekarang, aliran sama, PPD Mualim, JPN Perak. Tetapi kenapa prosedur bercanggah antara satu sama lain? Mula-mula PPD Mualim kata tak boleh, hanya satu pilihan saja, iaitu sekolah Metodis. Sekarang JPN hantar surat terus boleh memasuki sekolah menengah Katolik. Kenapa bercanggah? Adakah PPD Mualim dipengaruhi oleh pihak ketiga? Kepada warga Tanjung Malim, sudah terbukti bahawa kita tidak boleh harap wakil rakyat Tanjung Malim sepenuhnya. Sudah ada 3 bukti. Isu klinik kesihatan Tanjung Malim, isu ambulans Felda Bersaut dan isu pengambilan pelajar sekolah Tamil dan SK ke sekolah menengah Katolik ini. Kesimpulannya, kita jaga kita, rakyat jaga rakyat. Jangan harapkan Madayanon.